korang, saya ni selalu dapat komplain daripada korang tau, yang water jet ni tak boleh keluar air. Ada problem je sentiasa. Korang tahu tak sebab apa tak boleh keluar air? Walaupun korang dah pasang nozzle tu dengan betul. Mungkin salah satu sebabnya benda tu ada problem sebab apa? Sebab korang tengok kat dalam bahagian ni yang saya tunjuk ni, yang berlubang tu, korang tak ada lubang tu. Mungkin sebab lubang kat dalam tu dah masuk habuk, dah penuh dengan habuk. So bila korang picit-picit pun air still tak keluar. So korang kena ambil benda yang ada dekat buku manual tu. Dia ada macam satu benda tajam pula dia punya tu. Korang masuk, lepas tu korang just tinggal nak cocok-cocok je. Korang boleh berapa banyak kali yang korang nak. Okay, ada kan macam saya buat ni. Okay, lepas tu korang hentak nozzle tu dekat permukaan rata. Mana permukaan lah. Yang penting habuk-habuk tu keluar. Pastikan tak ada habuk dah kat dalam. Okay, dah settle, korang boleh masukkan balik. Pasang macam biasa balik, and then korang try picit 2-3 kali. Dia punya gun water jet tu korang picit 2-3 kali. So water jet ni pun akan keluarkan air macam biasalah sebab korang dah bersihkan punya habuk kat dalam tu. Tapi kalau masih tak boleh juga keluar air, masih ada masalah, korang boleh komplain dekat kita orang punya customer service, and kami akan tolong settlekan masalah tu untuk korang. Sebab apa? Water jet ni ada warranty selama 6 bulan. Okay, kalau berminat boleh tekan link di TikTok Showcase, and jangan lupa untuk follow, like and share. Bye.